Assalamualaikum. Okey, so hari ni dengan saya ada Pro 2 Trust 1.5X. Okey, yang ini spek yang paling basic untuk model truss. Sebab video sebelum ni masa majlis pelancaran dan selepas tu pun saya ada buat review pasal Pro 2 Trust, tapi yang itu truss H. Okey, spek yang paling tinggi untuk model truss. Tapi yang ini saya buat video khas untuk korang. Kalau korang kat luar sana nak beli truss dan korang rasa nak beli spek yang paling basic, tapi kalau saya beli yang paling basic punya spek, apa yang saya dapat? Dekat dalam video ni kita akan go through detail luar dalam semua pasal Pro 2 Trust X. Yang ini Pro 2 Trust X color cranberry red, spek yang paling basic. Yang baru jumpa channel ni, apa kata bantu saya dengan subscribe, like dan share. Sebenarnya untuk model truss ni kan, sama ada dia ada dua spek, X dan juga H. Untuk model truss ni tak ada yang advance hanya dua spek yang ditawarkan untuk Pro 2 Trust. Sebab yang full spek untuk truss ni kemungkinan dia punya abang Toyota Yaris Cross akan pergi dekat Toyota lah yang full spek tu. So tak apa, ada dua spek je. Okey, sebenarnya kalau korang beli X ataupun H, daripada segi luaran semuanya sama. Sebab bagi saya untuk model truss yang kali ni Pro 2 tak kedekut. Okey, sebab apa? Rim dan tayar dapat saiz yang sama, design yang sama. Sebab model-model Pro 2 yang sebelum ni, kalau kau beli spek yang basic, mesti dia punya rim dengan tayar akan lebih kecil ataupun lain. Tapi untuk truss ni, kalau kau beli spek yang paling basic X pun sama. Kejap lagi kita tengoklah rim, tayar semua. Okey, tapi ada sedikit kelainan daripada segi luaran dekat bahagian depan. Okey, yang mana saya detail lampu macam biasa LED. Yang ini grill sama macam H, kecuali dekat sini yang kurangnya. Kat sini yang mana kalau korang beli Pro 2 Trust X, dia tak ada fog lamp dekat sini. Kalau kau beli yang H, ada fog lamp. Okey, daripada segi lain semua sama. Review saya sebelum ni pun saya dah go through detail. Cumanya kita nak tengok apa beza dia. So dekat bahagian depan, yang membezakan X dengan H adalah fog lamp. Yang basic punya spek macam ni tak ada fog lamp. Lain semua sama. Kalau kau nak lagi handsome, kau tambah lagi up punya tu, dia ada satu set. Dekat depan ni dia ada color hitam, ada elemen batik. Yang itu 900 set, yang itu RM900 satu set. Lagi cantik. Okey, so ni daripada segi bahagian hadapan. Daripada segi tepi, okey, luaran so macam saya cakap tadi, tayar Pro 2 dia tak kedekut untuk model yang terbaru dia kali ni. Sebab kalau kau beli yang spek yang paling basic macam ini pun, dia tetap bagi rim yang sama, saiz 17 inci, design yang sama. Pro 2 tak kedekut kali ni daripada segi tayar dan juga rim. Okey, sama je. Okey, so kalau kita tengok sini macam biasa, review saya sebelum ni pasal truss, side mirror berwarna hitam. Dekat sini ada color chrome. Okey, cuma kalau kau tambah body kit gear up, dekat sini dia ada skirting bang. Itu kalau tambah skirting gear up, yang itu dalam 2600 satu set, depan, belakang dengan skirting tepi. Okey, selain daripada tu, dekat tepi ni kau tak boleh nak touch untuk buka pintu. Kalau yang H, dekat sini kau boleh touch saja untuk buka dan tutup pintu. Tapi X, spek yang paling basic untuk truss, dia tak ada touch kat sini untuk kau buka dan juga tutup pintu. Yang lain semua sama. Chrome kat sini pun kau dapat. Rim pun cantik, semua sama daripada segi X dan juga H. Ada satu benda yang tak berapa nak best sikit. Okey, yang mana sendu je kan? Ya, yang mana kalau kau beli truss spek yang paling basic X ni, dia tak ada power boot. Sebab kalau kau ambil truss H, dia ada power boot. Kau boleh hulur kaki, bonet buka sendiri. Ataupun kau tekan dekat sini, bonet buka dan tutup sendiri. Hulur kaki je. Tapi itu yang H. Yang X, dia tak ada power boot. Itu satu, saya kata, poin yang besar jugalah antara spek X dengan H ni. Kan? Tapi tak apa, so nak buka, kena buka manual lah.
So untuk bahagian ruang bonet belakang untuk sebuah segmen SUV sangat besar 471 liter. Okey. Dan nak dekat sama dengan Beza 508. Dia 471 untuk sebuah segmen SUV boost 471 liter sangat luas lah sebenarnya. Okey. Dan dekat sini kau boleh tarik sebenarnya. So apa boleh buat? Tak ada power boot, tutup manual lah. Okay. So daripada segi lain, lampu tetap sama, tetap ada spoiler. Kalau gear up punya body kit pun dekat belakang ni dia lagi labuh, nampak lagi lowered lah kereta tu. Itu kalau kau tambah body kit gear up. Yang lain semua sama, cuma kalau Trust X yang paling basic, dia tak ada emblem kat sini. Dia tak ada bentuk X ke apa, tak ada. Kalau yang H, dekat bawah dia tulis H. So kalau kau tengok kosong bawah ni, mana kata itu Trust spek yang paling basic. Pro 2 Trust, bahagian interior antara X dengan H semuanya sama je bang. Okay. Trust ni, benda yang saya paling suka dia punya door handle ni lah. Okay. Dia nampak mahal. Dalam video sebelum ni pun saya dah cakap kan. Dan dekat sini dia ada elemen soft touch. Dan juga dekat sini. Ini kereta Pro 2 pertama yang ada soft touch dekat bahagian interior. Kereta Pro 2 sebelum ni mana ada. Trust ni model pertama lah. Nampaklah premium sikit. Okay. So kita try start engine. Alright. Ini panel meter. Kalau awak beli yang H pun tetap tak dapat meter digital. Okay, sebab kita menjangkakan meter digital tu akan ada pada abang dia, Toyota Yaris Cross, yang mungkin akan dilancarkan tak lama lagi. Okay, baik. So yang paling ketara dekat sini adalah apa yang kurangnya Trust X model yang paling basic adalah dia tak ada 360 kamera, hanya ada reverse kamera sahaja. Nampak? Tak ada 360 kamera. Sebab kalau yang H kau akan dapat 360 kamera. So 360 kamera tu dia amat membantulah. Okey. Dan yang kedua adalah daripada segi aircon controller ni, saya ingatkan dia bagi sama. Sebab kalau Trust H, dia punya aircon controller ni nampak lagi moden lah, dengan dia punya tombol bulat itu kan, nampak lagi moden. Yang ini dia agak old school sikit lah. Ini review jujur daripada saya lah. Bukan nak menjual sangat tapi jujur. Tapi okey lah, not bad lah kan. Cuma kalau yang Trust H tu dia nampak lagi moden. Kan dia punya aircon controller. Yang lain-lain semua sama bang. Okey. Dan kat sini soft touch, ya Allah. Yang ini yang saya suka lah. Apa yang saya suka pasal Trust lah, dia ada elemen soft touch ni. Okey, di samping door handle. Dan kat sini, dekat sini yang cantik dekat bahagian dia punya gear knob ni. Dan untuk Pro 2 Trust, kedua-dua spek dia pakai electronic parking brake. Yang ini. Ini yang saya kata tak kedekut ni. Walaupun ini spek paling basic, tetap dapat model macam ni. Dia tak ada handbrake yang biasa tu. Nampak? Itu saja video kita untuk kali ni. So, sebab saya saja nak tunjuk kalau kau beli Trust X, apa yang kau dapat. Yang lain-lain semua sama bang. Macam video review yang saya pernah buat berkenaan dengan Pro 2 Trust. Okay. So siapa yang nak beli kereta Pro 2, bulan ni kita ada banyak ready stock. Saya letak nombor, boleh terus WhatsApp saya. Okay. So jangan lupa terus subscribe, like dan share. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.